Sebelum menonton video ini, diharap anda subscribe sekiranya belum untuk memberi semangat kepada kami untuk terus berkarya. Trafik cukup baik pada malam ni. Walaupun esok cuti public holiday 1 hari bulan Mei. Baru aja sebut, tiba-tiba trafik jam. Masih lagi jam, tak bergerak. Tidur dulu lah. Alhamdulillah, jalan pun dah clear dah. Ramai juga yang tidur tu jalan. Adam turun. Ayam dan minuman semua dah siap, isi penuh. Alhamdulillah dah siap semua barang. Bawa minyak masak sikit, kicap, ni apa ni, kodok untuk digoreng, adalah sikit-sikit ni peralatan. Kat dalam ni kami simpan tahu pun ada, mihun, serunding sikit untuk bekalan perjalanan yang mungkin nak sampai pada besok pagi. Sekarang jam menunjukkan pukul 8 suku. Semua dah siap. Bawa pancing, lampu, tidur. Tempat tidur pun dah kemas. Kita offkan lampu dulu. Jimat karen. Air pun dah siap isi tadi. Penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak pun lama tak isi dah ni. Ada diesel kat sini. Kita tambah fuel system cleaner. $107.93. Selesai isi minyak, rehat sebentar untuk solat. Kita tambah nilai touch and go di sini sebentar. Trafik tak jam pada malam ni, alhamdulillah. Kita berhenti kejap di R&R Rawang untuk dinner. Tak dinner lagi ni. Kita cari tempat makan dulu. Oh, tempatnya menarik ke R&R Rawang ni. Ada playground tengah-tengah lagi. Dia cari makanan panas. Jom. Good taste. Lepas berhenti makan dekat R&R Rawang, kita sambung semula perjalanan. Banyak juga kereta pada malam ni. Meriah. Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat kampus semua. Diharapkan semoga semua berada di dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Pada malam ini saya dalam perjalanan bersama dengan lori ataupun motorhome untuk ke utara. Sebenarnya ada hari keluarga di sana. Dan juga sempena esok 1 Mei
hari pekerja, iaitu public holiday. Jom kita ke sana. Alhamdulillah, trafik pada malam ini cukup lancar. Alhamdulillah, trafik cukup baik pada malam ni. Walaupun esok cuti public holiday 1 hari bulan Mei. Baru aja sebut, tiba-tiba trafik jam. Kereta potong kiri tu sebenarnya smart lane. Nak masuk smart lane risaulah, sebab lain laluan dia agak sempit. Duduk sini je lah. Sekarang jam menunjukkan pukul 11.44 malam. Jam masih lagi berlarutan. Makan goci, tak mengantuk. Alhamdulillah, jam 12 malam, 12.30 malam sampai di RNR Tapak. Ini salah sini, jalan jam. Alhamdulillah dapat parking sini. Lena untuk 1 jam atau 2 jam. Tapi kalau lepas subuh baru jaga, gerak lepas subuh lah. Pindah port sebelah Petronas. Sebab tadi kat sana tu lori banyak, dia orang tidur juga, tak tutup enjin lah. Jadi macam bising sikit. Jadi tidur sebelah Petronas lah. Ok lah, kita set up tempat tidur sekejap. Tidur dalam 1 jam atau 2 jam. Satu pagi hampir. Suasana di luar masih lagi jam, tak bergerak. Tidur dulu lah. Jam 3.30 pagi dah. Alhamdulillah, jalan pun dah clear dah. Tak ramai dah orang ni. Ramai juga yang tidur tu jalan. Oh, dia. Alhamdulillah, jalan pun dah clear dah. Dah 3 jam 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 dah. Dah
tapi laju kami masih di dalam range yang dibenarkan, iaitu 80 km sejam. Diam lagi, jam menunjukkan pukul 5.30 pagi. Barangkali maintenance, highway maintenance, ataupun tak pastilah apa yang ada di depan menyebabkan trafik sesak. Matahari telah pun memancarkan sinarnya. Sekarang baru saja melepasi Bukit Merah RNR. Kenderaan agak banyak, namun lancar. Menunjukkan pukul 7.30 pagi. Kami baru saja tiba di Tol Juru Penang. Jangan lupa ya, ikut laluan lori. Kawasan rehat gurun. Alhamdulillah, dah pun sampai di gurun. Berhenti kejap RNR gurun ni. Parking kat sini lah, belakang. Beli kopi panas bungkus dengan nasi lemak. Wih, tempat pun tak ada tadi. Awaklah makan kat dalam motor. Matikan enjin katanya, mencemar alam sekitar nanti. Kuih RM3.50 siap satu dan nasi lemak RM2 satu bungkus. Alhamdulillah, sarapan. Padi di Kedah sekarang ni baru habis musim menuai, belum tanam baru lagi. Jitra Malau, kita ke arah Malau, kawasan Perakinan Bukit Wang. Menuju ke arah Bukit Wang Resort. Hari keluarga kami akan buat di sana. Setengah dah sampai. Terdapat 4 unit rumah kayu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di belakang tu dewan makan. Kawasan ni agak sesuai untuk dijalankan ataupun digunakan sebagai aktiviti ahli keluarga. Family day. Ni ada surau yang disediakan untuk tempat solat bagi yang tak ambil bilik. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini
yang penuh rahmat ini, kami berhimpun dalam majlis hari keluarga ini dengan penuh rasa syukur. Eratkanlah silaturahmi antara kami, kurniakanlah kepada kami kasih sayang, persefahaman dan saling menghormati antara ahli keluarga ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Warna kuning ni apa yang paling berat dalam dunia? Sama. Fish. Adam turun. Aktiviti telah pun tamat dan sekarang free and easy. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita duduk dalam motor je lah, hujan-hujan ni, tengok berita. Kejadian terbabit mengakibatkan semua mangsa lelaki berusia 20 hingga 30-an menjadi sambil makan koci. Alami dinner kambing golek. Terpaksa padamkan lampu disebabkan oleh kalkatu yang banyak. Siang tadi hujan. Daripada Umar Agrofarm, kambing akikah golek. Anak cucu makan kambing sama dengan saudara mara semua. Yunus, best tak makan? Best. Okey tak? Nampak kan? Boleh. Boleh nampak. Sedapnya. Alhamdulillah. Tak nampak tu lampu nak pasang, dia datang pula kakak tu ni. Dia masuk. Dia tak ada masuk, rasa lain tak? Adam. Makan. Makan di tepi kali ya. Masuk YouTube ah? Masuk YouTube lah ni. Okey. Oh, camping ah, tak kemah. Siapa yang berminat untuk buat akikah, boleh hubungi Umrah Agrofarm. RM1,300. Lauk masak siap. Suasana resort di waktu malam. Majlis diakhiri dengan pertunjukan gambar api. Jom masuk tidur, esok pagi nak gerak awal. Jam menunjukkan pukul 4.25 pagi. Kami bergerak untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. RPM ni kalau kita maintain bawah 2000 dengan kelajuan lebih kurang 80 macam tu kan, jimat lah minyak ni. Daripada KL ke Kedah, Itra, Alustar lebih kurang dalam 100 je. Untuk diesel bagi saya jimat lah. Cuma bila ke jalan clear ni
kadang bawa sampai 100 juga motorhome ni. Jam menunjukkan pukul 4.50 pagi. Kami baru saja tiba di Plaza Tol Hutan Kampung. Plaza Tol pun lengang pada pagi ni. Alhamdulillah, lori tak ada, kereta tak ada. Sehingga di sini dahulu video kami. Sekiranya anda terhibur dengan konten video ini, silalah subscribe, like dan komen. Jom kita pulang ke Kuala Lumpur.